Ni dah dia hasil yang kita rendam semalam tu. Dah kembang pun dia. Okey, jom kita rebus bahan-bahan yang selebihnya. Rebus je sampai mendidih. Lepas tu letakkan speech gum dan snow lotus seed yang telah rendam semalam tu. Ni kita belum letak lagi goji berry. Inilah dia hasilnya. Sebenarnya lupa nak letak tadi. Okey juga, kita boleh buat dua versi. Yang ni kita letak goji berry. Kita rebus dulu dalam 5 minit macam tu je. Sebabnya tadi kan kita dah rebus. Okey, nak bagi manis sikit, korang letaklah sikit gula. Kalau tak nak letak gula pun okey je, lagi sihat. Tapi kalau nak letak gula, letak sikit je. Ni kira versi panas lah. Kalau korang nak buat versi sejuk, korang campur je dengan laici yang dalam tank tu sekali dengan air dia. Lepas tu korang letak air batu. Kan memang sedap sangat lah kalau buat macam ni. Isi dalam dia pun meriah. Ada 7 gabungan makanan kesihatan. Ada peach gum, goji berry, lotus seed, kurma, buah longang, snow lotus seed dan lily bulb. Siapa yang nak kulit cantik, sihat, baik korang beli yang ni. Tak salah pun jaga kesihatan sebelum jatuh sakit.